Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam cikgu. Okey, hari ni semua dah bersedia ke nak belajar dengan cikgu-cikgu? Dah. Sebelum tu, cikgu nak awak semua kutip dulu sampah-sampah dekat lantai. Jatuh terakhir. Dia dah bersih bagus. Okey, semua dah bersedia ke? Jadi, cikgu nak bila cikgu sebut dekat awak semua 5 alif, awak kena buat saya bijak dengan semangat sangat-sangat, okey? Boleh? Boleh. Okey, kita cuba. 5 alif, saya bijak. 5 alif, saya bijak. Okey. Saya okey. Untuk dalam kelas cikgu nak awak semua fokus, jangan bersembang dengan kawan sebelah dan mata tumpu kat depan. Boleh? Boleh. Pertama sekali, cikgu nak tengok. Cikgu nak awak tengok kat depan ni ada gambar apa? Ada gambar kerusi. Ada papan hitam. Hitam lagi? Pokok hijau. Lagi pokok hijau. Rumput. Azizi lah. Ada papan, ada pokok. Papan pokok. Okey. Jadi dekat sini cikgu ada 2 kad yang bergambar. Cikgu nak awak teka. Awak pilih kad ni dan teka gambar apa yang dekat kad ni. Okey? Boleh, cikgu. Saya nak Maisarah lah. Pilih nak kad yang ni ke yang belah kanan cikgu ke belah kiri cikgu? Ini. Okey. Jadi cikgu akan bagi clue lah dekat awak supaya awak teka lah kan apa gambar yang kat tangan cikgu ni. Okey. Gambar dia, okey, bila ada dia kita rasa sejuk je. Sejuk. Aircon. Aircon, okey. Lagi, kipas. Dia alam semula jadi. Angin. Angin, betul. Tidak. Awak. Okey, tadi. Okey, disebabkan awak semua dah belajar kan macam mana nak baca syair, berapa rakaat syair pada minggu lepas. Okey, jadi dekat sini cikgu akan ambilkan awak semua kepada berpasangan. Okey. Kita boleh tengok. Secara rawak dia tahu kumpulan ni. Saya ni Okey. Tadi saya kata kat dia, you go with Azizi, okey? Okey, 5 hari. Saya bijak. Jadi cikgu nak awak semua duduk secara berpasangan dengan pasangan yang cikgu dah berikan ni. Baik. Awak ni kita saya selalu. Tak cepat. Dari 3. 3. 2. Boleh. Boleh. Jangan bergaduh ya sebab awak semua akan buat kerja secara berpasangan. Jadi dekat depan ni cikgu ada sediakan kat awak kad syair. Okey. Jadi cikgu nak wakil kumpulan, wakil pasangan awak pilih satu kad syair ni supaya nanti cikgu nak awak analisis dia. Boleh? Boleh cikgu. Dapat apa tu Sarah? Dapat apa? Dia dapat ni. Okey, cukup. Cuba baca syair yang awak dapat tu. Nanti cikgu nak tanya, nak minta awak analisis apa yang awak faham berdasarkan syair tu. Dia nak cakap apa tentang syair tu? Ada tak perkataan yang awak tak faham ke? Nanti boleh panggil cikgu, cikgu boleh pergi. Apa dia? Surya. Tapi tak ada kat dalam ni. Okey. 5 hari. Saya bijak. Cikgu nampak
wajah, membelai daun dan bunga indah. Tanpamu alam jadi gelisah, panas membara, jiwa meresah. Baris 1 dengan baris 2 ni dia menyatakan fungsi peranan angin dalam kehidupan manusia, iaitu memberikan kesejukan dan kenyamanan. Dan juga untuk rangkap 3 dengan 4, tanpamu alam jadi gelisah, panas membara, jiwa meresah. Apabila angin ni tiada di sekeliling manusia, nanti manusia boleh menjadi gelisah sebabkan kepanasan tu. Betul. Okay, okey. Sebelah mana yang nak tanya? Ada di sini. Ha. Berapa mana nak tanya? Tanya. 1, 2, 3. Wah. Okey, tepuk tangan untuk Fadil Raya. Boleh bacakan anda. Saya baca dulu Kami bersatu menjaga alam dengan ilmu, kasih dan azam. Watak kembali damai bumi yang kelam, dengan suria bayu bersama menyulam. Maksud rangkap 1 dengan 2 ni, maksudnya kalau macam kita nak menjaga ilmu pun kita kena ada ilmu. Maksud saya, kalau nak menjaga alam, kena ada ilmu juga. Kalau rangkap kedua ni pula, ketiga dengan keempat ni pula, kembali damai bumi yang kelam dengan suria bayu bersama menyulam. Maksudnya apabila bumi ni dah aman, bumi ni dah aman lah, kalau macam matahari dengan angin tu pun sama-sama tolong. Okey, betul. Kita nak betulkan sikit sebutan dia. Dia bukan rangkap. Rangkap tu ialah rangkap pertama, 1 saja. Kalau yang ni dipanggil baris. Jadi nanti kalau kita nak cakap maksud dia, kita cakap baris 1 dan baris 2, maksud dia apa? Bukannya rangkap 1, rangkap 2 maksud apa? Sebab rangkap tu dalam ni 4 baris ni. Terima kasih cikgu. Bulan terakhir. Saya baca dulu ya. Dendang teruslah. Awak lah. Okey. Wahai suria penyeri siang, cahaya emas bersinar terang, dunia ceria engkau gemilang, tanpamu hidup terasa malam. Jadi baris 1 dengan baris 2 ni, wahai suria tu maksudnya cahaya matahari. Jadi kat sini dia nak cakap yang cahaya matahari tu dia bersinar terang. Lepas tu baris 2 dengan 3 tu dia nak cakap yang cahaya matahari ni dia mainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Sebab kalau ada cahaya matahari nanti gelap dah. Kenapa kalau dalam syair, kenapa kita tak boleh je macam angin cakap je angin, kenapa kena cakap bayu, kenapa matahari kena suria? Okey, sebab dalam syair ni dia kena ada keindahan bahasa. Keindahan bahasa tu maksudnya bahasa dia seerti je, tapi kita nak bagi dia lagi sedap, lagi bila orang dengar tu lagi indah. Sebab tu dah kadang-kadang kita kena bagi maksud yang seerti tapi dia punya perkataan tu berbeza. Jadi sekarang ni hari ni dah dapat dah ke? Belajar perkataan baru? Dapat. Suria, bayu. Suria tu apa? Matahari. Angin. Macam nama orang dulu lah. Saya ada kawan nama Bayu dan Suria. Nanti unik nama. Mesti maknanya banyak tu. Patah perkataan. Okey. Jadi semua seronok ya dapat analisis syair. Seronok. Zabeda. Mana dah? Zabeda. Apa tak dia? Okey baik. Cikgu akan kipas kembali irama-irama yang kamu pernah belajar. Okey. Siapa pernah dengar irama Siti Zubaidah? Bukan Zabeda. Zubaidah. Siapa pernah dengar? Tak pernah. Tak pernah. Cikgu. Cikgu sabar dulu, cikgu tanya dulu. Okey, yang kedua kiasan. Kiasan? Saya Pernah. Okey, Tok Kenali. Pernah. Pernah juga. Bagus dah Sarah ni. Sebeda.
Oh, bagus. Dodoi. Nisa. Dodoi cikgu. Dodoi. Benar tak? Dodoi. Bukan. Okey, baiklah. Cikgu akan bagi kamu dengar semua irama ini dengan kita mulakan dengan irama hiasan. Siti Zubaidah. Okey, semua kena tengok. Saya nak perhatian kamu semua. Dengar boleh? Boleh. Ikatan fakir yang sangat hina, sejak jenazah banyak tak kenal, daripada pendapat kurang sempurna. Sedap tak irama ni? Sedap. Tapi saya tak mampu cikgu buat macam tu. Semua orang boleh buat. Nanti cikgu dia bimbing. Okey. Kita akan dengar syair irama hiasan. Syair wasiat Ayahanda Siti Zawiyah, irama hiasan. Irama favorite. Irama favorite. Tidak pola lengkap. Okey, kita dengar. Ada kepada suatu hari sakit saudara lagi isteri, adalah kiranya 7 hari tidak bergerak kanan dan kiri. Okey, syair irama hiasan ni senang tak kalau orang dengar? Senang. Senang dengar? Kenapa Lisa? Tak ada. Okey, kemudian seterusnya syair irama Tok Kenali. Yang siapa tak pernah dengar tu, dengar betul-betul. Ini adalah syair nasihat dengan irama Tok Kenali. Dengarkan Tuhan, ayahnya berperi kepada anaknya muda bestari, jika pernah kepada diri nasihat kebajikan ayah beri. Jadi irama hiasan ni dia menggunakan apa? Nada yang? Kenali. Minta maaf saya. Irama Tok Kenali ni menggunakan nada apa? Tinggi. Okey, seterusnya irama selendang delima. Hai, Assalamualaikum. Ini adalah syair nasihat irama selendang delima. Ayuhai anaknya muda remaja, Lagi mendayu Mendayu macam pakai selendang dia panjang ni. Sebab dia Lepas tu selendang. Azizi, dengar tak Azizi? Sudah mulai. Okey, yang terakhir sekali irama Dodoi yang semua orang suka dan dia senang, mudah. Jadi kita dengar irama Dodoi. Sebutan dia do. Doi, bukan do, dol. Dodoi ya. Seterusnya, syair ketahanan diri dengan irama Dodoi. Irama Dodoi ni irama yang sangat favorite. Dia menyanyi dia. Okey? Jom kita cuba irama Dodoi. Syair ketahanan diri. Wahai remaja
adalah di tangan kamu ada syair, betul? Betul. Jadi cikgu nak kamu semua gunakan roda irama ni. Kamu akan pilih, betul tak? Bila roda irama ni cikgu nak kamu yang tekan, boleh? Boleh. Jadi apa yang irama kamu dapat tu kamu perlu melagukan syair. Jadi cikgu nak wakil kumpulan saja datang untuk menekan spin. Okey, Nisa dulu. Okey. Tidak sabar. 1, 2, 3. Ada tangan. Cerita kita kan 1, 2, 3. Berdoi. Siti Zabida. Yeay. Okey. Ini kumpulan nyanyi siapa? Sarah. Saya. Okey. Semua kira kan? 1, 2, 3. Zubaida. Tak kenal Ali. Tak kenal Ali. Tak kenal Ali. Kenal tu. Saya kenal Baiklah, Ali. semua dah ada irama masing-masing, betul? Sekarang ni cikgu nak kamu berbincang dalam kumpulan. Siapa yang akan menyanyikan, melagukan syair. Tapi syair Dengar Joy. bagi syair ni ada 4 baris, betul? Betul. Jadi seorang akan melagukan 2 baris atas dan seorang lagi 2 baris bawah. Boleh? Boleh. Sekarang ni cikgu nak kamu bincang dahulu siapa yang akan melakukan yang 2 baris atas dan siapa lagi yang akan melakukan 2 baris bawah. Awesome. Okey, baiklah, cikgu akan kira sampai 10. Semua orang dah tahu siapa yang akan melakukan syair baris yang pertama dan kedua dan yang ketiga keempat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, sekarang ni cikgu, kamu dah bagi-bagikan, betul? Dah, cikgu. Cikgu nak kamu praktis dahulu macam mana nak melakukan syair yang kamu dapat ni dengan menggunakan irama yang kamu dapat tadi. Boleh? Boleh. Bagus. Sekarang mulakan. Macam mana awak nak Tak praktis? faham. Tak ingat bertanya cikgu Cikgu buka video dodot hiasan cikgu. Hiasan. Sabar, one by one. Okey, hiasan dulu Favorite. Irama favorite budak-budak sekolah rendah. Okey, dengar. Ada kepada suatu hari yang risau dada lagi isteri adalah kiranya 7 hari. Dapat? Dapat ke? Dapat. Untuk kenali. Alright, untuk kenali pula.
Tanpamu alam jadi gelisah, panas membara, jiwa pun resah. Kami bersatu menjaga alam dengan ilmu, kasih dan azam. Kembali damai bumi yang gelap dengan surya bayu bersama bergelam. Dah seronok tak semua? Okey, biasa. Adakah bagi langkah seterusnya cikgu akan serahkan kepada Cikgu Noha. Okey, semua dah seronok bersyair tadi kan? Dapat analisis syair kan? Sekarang ni, cikgu nak uji sama ada kamu semua ni ingat ke tak irama syair tu dengan nama irama tu? Ke kamu ni sekadar ingat masa tu je? Okey, jadinya cikgu akan bagi kamu satu kad. Kita akan jawab kuis. Tapi kuis ni dia secara online. Cikgu akan paparkan kuis tu kat sini dan kamu boleh tunjuk jawapan kamu menggunakan kad ni. Nampak tak semua? Nampak apa? Nampak kad. Betul. Ni orang panggil apa dia biasanya? Tak tahu dah cikgu. Kod QR. Pernah dengar? Pernah. Kod QR. Okey. Scan. Kenapa kod QR dia benda? Sebab dia kecil je. Dia dah dipotong-potong jadi kecil-kecil. Okey, jadinya cikgu akan bagi ni seorang satu. Okey? Jadinya macam mana cara nak gunakan dia? Okey, cara nak gunakan dia nanti untuk jawapan dia ada pilihan jawapan A, B, C dan D. Jadi kalau kamu nak jawab A, setiap dia jawapan tu dia akan duduk kat atas. Contoh, kamu nak jawab A. A kat belah mana? Nampak? A kat belah mana Sarah? Tu atas kepala tu. Oh ni. Ini A. Nampak tak A? Nampak kan A situ kan? Nampak kan? Jadi nampak? Nampak? Okey. Jadinya kalau kamu nak jawab A, kamu kena ada kat condition ni. Kalau kalau cikgu tanya, kamu dah faham ke belum Okey. Kalau Lisa, kalau cikgu nak jawab C, cikgu kena tegak tahu macam mana? Betul! Tanya Nadi. Kalau cikgu nak jawab jawapan dia D. Betul! Okey, kamu sudah faham kan cara nak gunakan dia kan? Nanti cikgu akan imbas kamu punya QR ni dekat menggunakan cikgu punya level lah, menggunakan cikgu punya tag. Jadinya nanti waktu cikgu tanya jawapan dia, kamu terus angkat tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi jawapan kamu, boleh? Okey, sekarang ni cikgu akan bagi. Ini sekali, pakai gambar. Yang ni ni Syahira punya. Semua ni masing-masing punya tau. Kena jaga elok-elok. Baik. Okay, ni bagi sana ni. Yeay. Apa ni? Dan ni Sarah punya. Ini kan Lisa punya. Dan ini yang Azizi punya. Kenapa dia nak nombor 2? Itulah korang punya nombor. Itu nombor kamu punya kad. Kalau Azizi, kad dia nombor 6. Tak dapat lah. Okay. Semua bersedia? Azizi. Semua bersedia? Sabar. Dia akan buka. Microphone 1. Dia angkat tangan tak? Tu angkat jawapan. Dapat tak? Dapat. Okey, sekarang semua angkat jawapan dalam kiraan 1, 2, 3. Apa jawapan dia? Ni pilihan jawapan dia. Irama dodol, hiasan, senang dirimu dan Zubaidah. Okey, semua bersedia? Okey, mari kita cuba. Okey, tunjuk. Dia. Yang jawapan kat atas. Betul tak? Okey. Okey, sabar. Okey, semua dah bersedia nak tengok jawapan dia? Tak.
Okay, kita tengok dalam kiraan. 1, 2, 3. Yeay, betul. Jawapan dia. Okay, jom. Kita tengok siapa yang okay, ramai jawab dua-dua. Ada seorang yang jawab saya dah terima ni. Betul tak seorang? Betul. Ada seorang yang jawab saya dah terima. Ada seorang yang jawab irama kiasan. Ada seorang yang jawab Zubaidah. Astagfirullah. Siapa ni tu? Astagfirullahaladzim. Maksudnya korang ni tak betul-betul. Tak apa, kita cuba lagi. Macam tadi tersilap dengar apa kan? Okey, cuba lagi. Kali yang okey, kita cuba soalan lain pula. Semua bersedia? Nak dengar? Okey. Ada kepada suatu hari sepi saudagar laki isteri adalah kiranya 7 hari tidak bergerak kanan dan kiri. Okey. Bersedia semua? Semua angkat jawapan yang kiraan 1, 2, 3. Ya. Mesti. Tengok. Mas bersedia. Okey, semua dah bersedia? Tengok jawapan? Dah. Tengok mana yang warna hijau yang kita lah jawapan. Okey, semua 1 dan kiraan 3, 2, 1. Yeay, betul. Jawapan Syed yang lagi kiasan. Okey, jom kita tengok. Kat sini ada 2 orang yang jawab Siti Zubaidah. Siapa yang jawab ni? Ada cikgu je yang tahu. Okey. Kita cuba lagi untuk soalan yang terakhir. Soalan terakhir ni. Buat elok, okey? Okey. Bersedia? Sedia. Jawapan ni. Zubaidah konon namanya, patutlah nama dengan rupanya. Irak sangat masyhurnya, seorang pun tiada tolok bandingnya. Okey, dah kiraan 1, 2, 3 angkat jawapan. Okey. Mari kita tengok siapa yang betul, siapa yang salah. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Kalau perasan tadi waktu jumpa syair, tidak ada sebut nama Zubaidah. Ya God. Jadi kat situ cikgu dah bagi kamu jawapan apa nama sederhana saja tu. Cikgu kalau Siti Zubaidah kena irama Siti Zubaidah. Tak juga. Dia Siti Zubaidah ni ialah nama syair tu. Dan orang yang tulis syair tu dia ada buat irama Siti Zubaidah. Jadi boleh je. Contohnya kan kamu guna syair tu, teks tu rangkap syair dalam Siti Zubaidah punya teks. Tapi kamu nak guna irama tu irama dua-dua. Boleh juga. Tak ada masalah. Dia bebas. Asalkan irama syair yang kamu dendangkan tu, yang kamu lakukan tu ada kita belajar. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey, jadinya sekarang ni cikgu dah tengok tadi kan siapa yang okey, siapa yang ingat, siapa yang tak ingat. Okey, jadi kita dah uji dah ni kamu semua ni. Sama ada kamu ni dah ingat ke belum? Yang paling banyaklah ingat kan? Ialah Syu. So tepuk tangan. Tanya Syu. Okey, lain ni kita boleh cuba ingatkan lagi. Nanti balik rumah boleh dengar semua irama tu dan cuba ingat. Okey, sekarang ni kita akan pergi ke yang seterusnya. Aktiviti yang seterusnya. Okey, nanti. Okey. Yang ni cikgu akan suruh kamu berhentikan. Ni seorang
Stop. bersorang. Cakap berhenti. Satu. Saya nak buat. Berhenti. Okey, jadi cikgu akan mula pada Nani. Nani, Sarah, Syuhaira, Azizi, Nisa dan juga Fatih. Jadi, bila cikgu cakap kan, kamu yang akan cakap. Bila kamu tak boleh berhenti. Dan cikgu akan berhentikan, okey? Okey, dan nanti kat sini dah akan keluar nombor. Nombor Sarawak. Jadi nanti dekat tangan cikgu ni, kat tangan cikgu ni pun ada nombor juga. Jadi kamu semua akan dapat kad bergambar. Belakang ada gambar ni, belakang ada gambar. Belakang ada gambar. Jadi nanti kamu akan dapat gambar Sarawak. Gambar apa? Kita tengok nanti. Jadinya kita berbalik lah. Okey, Nani boleh? Satu. Jadinya sekarang kita akan mula daripada Nani. Silakan. 1, 2, 3. Berhenti. Nombor 4. Mana satu nombor 4? Nombor kegemaran mak saya. Nombor kegemaran mak awak. Okey. Ini nombor 4. Okey, jangan buka lagi ya. Jangan buka lagi. Sarah. Berhenti. Nombor 2. Ada nombor 2. Okey, Sarah dapat nombor 2. Okey, seterusnya Sarah. 1, 2, 3. Berhenti. Nombor 1. Okey, Azizi. Bersedia? Terus berhenti. 1, 2, 3. Nombor 5. Okey, jangan buka lagi. Jangan pusing lagi nombor tu. Okey. Terusnya Nisa. Balik gaya. Mana gaya? Nombor 4. Nombor 4 tadi tak pegang sini. Okey, terusnya Sarah. Nisa. Nombor 3. Okey, nombor 3. Yang terakhir ni rasanya nombor 6. Okey, dalam kiraan 3 kamu kena pusing belakang kad kamu. 1, 2, 3. Ya. Gambar apa kamu dapat tu? Dapat burus. Bunga mawar. Nani? Dapat laut. Okey, jadinya berdasarkan gambar-gambar yang kamu dapat ni, cikgu nak kamu tulis syair. Sebab kamu dah belajar kan, saya tulis syair kan? Ya. Apa pembelajaran mesti depan. Jadinya, okey, kamu kena tulis syair. Okey. Okey, jadi cikgu bagi kamu masa 5 minit je, boleh tak? Boleh juga. Saya nak pen. Okey, 5 minit je untuk kamu tulis. Boleh apa ibu? Dengan ilmu kasih dan azam, dengan ilmu kasih dan azam. Apa yang sungai? Okey, kita boleh. Oh, sungai mengalir seperti bukit. Suruh kamu lah. Okey, semua dah siap nak tulis syair? Dah siap dah? Dah hias dah? Okey, tak apa. Semua boleh tulis syair. Sedap tak sedap? Tak apa. Asalkan kamu dah berjaya untuk tulis. Sedap kan? Kamu dah ada karya kamu sendiri ni. Kamu kena banggakan diri sendiri ni sebab kamu dah pandai tulis syair ni. Bangga sikit, mari. Okey, jadi cikgu nak salah seorang wakil daripada kelas kamu untuk tentangkan syair yang telah kamu tulis. Okey, dalam kiraan 3, wakil tu kena bangun, boleh tak? Boleh. Kalau tak, cikgu ambil yang siapa. Okey. Kiraan 1, 2, 3. Nani. Wakil Nani. Okey. Nani. Masih dia ke depan. Kali ni Nani dapat
Ni gambar apa ni? Gambar laut. Okey, jadinya Nani dah tulis syair berkaitan dengan laut. Okey, jadi nak guna irama apa Nani? Irama Tok Kenali. Tok Kenali. Okey, silakan Nani. Irama Tok Kenali. Laut membiru, senang berlagu, ombak memukul pasir yang bisu, angin berbisik membawa rindu, alam berbicara tanpa jemu. Saya nak menangis Berdunya. Okey, jadi semua dah dengar Nani bersyair. Sedap ke tak sedap? Sedap ke tak sedap? Nani guna irama apa tadi? Tok Kenali. Nani tulis syair pasal apa tadi? Laut. Laut. Laut, kalau laut boleh tulis apa kalau bahasa syair dia? Bahasa syair dia laut boleh Samudra. samudra. Pandai ni. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu semua bangun. Kita akan melakukan syair bersama-sama guna irama dodoi. Kita akan guna. Okey, kita akan baca syair. Cikgu tunjuk kat depan ni. Okey, Apa semua orang tak boleh? Nisa, kau tengok apa? Yang mana dia? okey, irama dodoi. Yang mana tu Dah boleh. Okey, cikgu akan nyanyi dulu, syairkan dulu, barulah kamu ikut. Boleh? Boleh. Okey. Wahai suria penyeri siang, Wahai suria penyeri siang, cahaya emas bersinar terang, cahaya emas bersinar terang. dunia ceria engkau gemilang, Dunia ceria engkau gemilang, tanpamu hidup terasa malam, tanpamu hidup terasa malam. Wow! Hebatlah kamu semua ni pandai bersyair rupa-rupanya. Cikgu terharu kan? Mestilah terharu lah nama cikgu semua pandai syair lah rupa-rupanya. Boleh buat bagi kita tadi ingat? Okey, jadi semua boleh duduk. Semua boleh duduk. Okey, Cikgu Miza, Cikgu Najwa di sini. Okey, itu saja kita punya pembelajaran tentang syair pada hari ini. Seronok tak baca syair ni?